Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aid for Mindanao. InsyaAllah tim peninjau Yayasan Amal Malaysia, kita akan melaksanakan misi Amal for Mindanao untuk kita membantu mangsa gempa bumi yang terjejas dengan gempa bumi berkekuatan 7.8 skala Richter yang berlaku pada 8 Jun yang lepas, yang telah mengorbankan lebih daripada 68 korban nyawa, lebih daripada 1,300 yang cedera dan lebih daripada 230,000 yang terjejas dengan gempa bumi ini, yang mana lebih daripada 45,000 bangunan yang musnah. Jom bersama dengan Yayasan Amal Malaysia, walaupun gempa ini telah berlalu 2 bulan yang lepas, tapi untuk kita nak eratkan ukhuwah kita dan tanda solidariti kita terhadap mereka masa gempa bumi, jom bersama dengan kami untuk kita bersama-sama santuni mereka dalam program untuk kita ziarah mereka dan mulakan bantuan setakat mana yang kita mampu. Beramal kerana Allah, berkhidmat untuk kemanusiaan. Allahumma.